Buka terima osopo ataupun asa payaban cumcun adik kakak. Ada sagah hati sebulan-sebulan 15,000 kok. Banyak kat lah tu adik kakak. Kerja duduk di rumah lagi adik kakak dia weh. Lagu ni adik kakak pihak Kementerian Kesihatan ataupun Kratsong Satara Naksub. Dia duk cari orang nak mari gerbang, nak mari kerja, lepas tu nak mari bantu ropo soto. For anamai ni lah. Nak cari orang di dalam kawasan kampung lo. Yang namanya Osopo. Bukan Osama, hak ni Osopo. Asa Semak Payaban Cumcun. Asa Payaban Cumcun adik kakak dia deh. Tu dia. Kerja dia nya lagu mana adik kakak? Kerja dia nya untuk nak jaga orang di dalam kawasan kampung lah. Kerja jaga orang kampung kita sendiri adik kakak dia weh. Jaga orang lagu mana tak? Kerja dia nya jaga orang tua, orang warga mah, orang sakit selamat. Orang nyakit yang tidak berjakit macam NCD, nyakit buah pinggan, nyakit kencing manis ke apa ni kan. Jadi kita kena duk pergi bantu lah adik kakak. Pergi kerjanya jaga ibu dan juga kanak-kanak hak baru beranak. Dan juga adik kakak pergi jaga orang di dalam kawasan kampung, dalam masyarakat kita ni hak masalah di segi hak otak, hak akal ni adik kakak. Pupui cita wet ataupun orang yang terlibat dengan masalah ubat tak berapa nak molek mana adik kakak merosakkan akal fikiran mereka. Maka kerja dia 2, 3, 4 perkara tu saat ni. Maka adik kakak kita mari tengok syarat-syarat dia. Bagi orang yang nak semak, nak daftar ni, dia kena orang peringkat mana? Kena umur 22 tahun sampai umur 70 tahun. Adik kakak dengar tak silap tu dah. Dia nak terima orang umur 22 tahun sampai umur 70 tahun adik kakak dia. Tapi kena ngaji habis peringkat penyatri lah adik kakak dia. Ngaji habis peringkat penyatri. Tu dia. Tak kira penyatri jurusan apa dia jua, boleh berlaku. Asal kau penyatri adik kakak. Tapi dia kena pergi obrom, kena pergi kerusuh. Dia kena pergi kerusuh adik kakak dia dah. Bagi orang kerusuh, kalau sekiranya adik kakak ni kan, kita habis penyatri di bahagian kesihatan. Bagi anamai dah kalau kira ni lah. Hak ni kerusuh 2 bulan ataupun 240 jam. Tu dia. Kalau adik kakak tak ada ngaji bahagian dan suka pap, tak ada ngaji anamai, tak ada ngaji jururawat, tak ada ngaji hapayaban gapo, saka gapo dia, jurusan gapo dia juga adik kakak hak ni kena kerusuh 4 bulan. 480 jam adik kakak. Tu dia. Dan selaginya adik kakak, kalau sekiranya adik kakak kita ni jadi payaban, jadi jururawat, lepas tu pecen dah. Umur 60 lebih dah. Lepas tu kita berasa kata, kita ni ada kebolehan, ada kesempatan nak masuk kerja ni. Sekurang-kurang boleh juga 15,000 sebulan. Hak ni boleh ke semak terus dia selalu dah. Tapi kena kerusuh sekadar seminggu saja adik kakak ataupun 30 jam saja adik kakak dia dah. Bah kita setuju, berasa nak pergi semak, nak pergi daftar, nak pergi buat permohonan ni. 3 cara yang kita boleh pergi daftar. 3 cara. Yang pertamanya adik kakak boleh pergi download application MoProm. Kita pergi semak di dalam application MoProm pun boleh. Yang kedua adik kakak kita boleh pergi semak di dalam website Kromsan Absunun Berikan Sukapap ataupun Soboso. Masuk pergi semak situ pun boleh adik kakak. Dan yang ketiga adik kakak kita boleh masuk pergi semak di dalam website Setaban Prak Berombra Cacanok adik kakak. 3 tempat ni lah yang kita boleh masuk pergi daftar, pergi buat permohonan ni adik kakak. Bila mulainya? Kita boleh daftar semenjak tanggal 13 hingga 27 Kerakadakum 2569 ni. Apabila kita daftar nama apa siap dah ke adik kakak, satu kenjayun ni dia akan istihar nama kata pia lepas ke tak lepas. Kalau lepas, mulai bulan tu lakum, kena masuk kursus, masuk obrom. Lepas pada tu, boleh masuk bertugas. Masuk pergi tolong, membantu orang di dalam kawasan kampung halaman kita. Lebih-lebih lagi orang nyakit kucing manis, buah pinggir, apa kok. Jadi kita lah kena pergi bertanggung terhadap mereka. Kena pergi cara adik kakak dia dah. Dan dia bisa hatilah 15,000 kod sebulan. Kalau kita berasa kata kita ni sepatut kerja lagu tu, bolehlah kita daftar buat permohonan ni. Semenjak tanggal 13 hingga 27 Kerakadakum 2569 adik kakak dia. Share kata klik video ni supaya orang lain boleh tahu seperti adik kakak tahu. Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerah, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Saita Siro Road di hadapan Hospital Siro Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun Wan Krongseng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Saita Siro Road di hadapan Hospital Siro Road Jala.